Rahim. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua. Saya sama macam Marau juga, satu saja poin yang saya nak sentuhkan dan ada beberapa perkara yang lain, iaitu berkaitan dengan menaikkan pelbagai saman rutin daripada 300 kepada 500. Saya tegaskan di awal-awal ini dan saya bukan bermakna tidak menyokong rang undang-undang ini. Kita sokong rang undang-undang ini dalam soal tindakan tegas terhadap pemandu mabuk. Bukan sahaja dia memandu mabuk membahayakan dia, bahkan membahayakan nyawa orang yang tidak berdosa. Lumba haram kita sokong untuk dikenakan tindakan tegas. Tapi tak sama macam konvoi. Itu lain, lumba haram lain. Kalau konvoi lumba haram pun tak boleh nak bezakan macam mana, saya pun tak faham lah. Dan saya menyokong tindakan tegas terhadap lori lebih muatan. Dan saya menyokong tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang membahayakan nyawa pengguna jalan raya. Tetapi tidak bersetuju apabila kerajaan ingin menaikkan saman rutin sebagai jawapan kepada penyelesaian kepada segala masalah keselamatan jalan raya. Tuan di-Pertua, setiap tahun lebih 6,000 rakyat Malaysia maut di jalan raya. Purata 17 hingga 18 orang meninggal setiap hari. Tapi saya ingin bertanya, daripada ribuan kematian itu, berapa yang berpunca kerana seseorang terlupa memperbaharui road tax? Ada kaitan tak? Berapa berpunca daripada kerana lesen memandu tamak tempoh? Berapa yang berpunca daripada kerana kesalahan pentadbiran biasa yang kini mahu dinaikkan dendanya sampai 500? Hakikatnya kumpulan yang paling ramai maut di jalan raya ialah penunggang motosikal. Sekitar 6 daripada setiap 10 kematian jalan raya di negara ini melibatkan motosikal. Dan di sinilah kita melihat kelemahan besar dalam pendekatan kerajaan. Kalau 6/10 daripada mangsa yang mati di jalan raya ialah penunggang motosikal, mengapa sebahagian besar penekanan dalam pindaan ini bercakap tentang hukuman dan penalti, tetapi hampir tiada perbahasan tentang penyelesaian yang boleh menyelesaikan, yang menyelamatkan penunggang motosikal. Saya ambil contoh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, menunjukkan bahawa lorong motosikal eksklusif boleh mengurangkan risiko kemalangan maut sehingga 74%. Ini sebuah angka yang besar. Kalau ada lorong motosikal yang khusus yang dikembangkan dan diperluaskan. Kalau kerajaan benar-benar mahu menyelamatkan nyawa rakyat, bina lebih banyak laluan motosikal yang selamat, rawat hotspot kemalangan, naik taraf persimpangan berbahaya, perbaiki pencahayaan dan keadaan jalan, kerana rakyat tidak mati kerana kadar saman terlalu rendah. Rakyat tidak akan mati. Menaikkan saman ini bukan boleh mengatasi masalah ini. Rakyat mati ialah kerana kemalangan. Tapi kerajaan pun kalau terus naikkan saman ini, itu tanda kerajaan itu dekat dengan nak mati. Dan kemalangan tidak boleh diselesaikan dengan buku saman semata-mata. Tuan di-Pertua, kerajaan sebenarnya sudah mempunyai bukti sendiri tentang apa yang berkesan. Dalam Pelan Keselamatan Jalan Raya 2022-2030, kadar pematuhan had laju di lokasi kamera awas dilaporkan mencecah 95%. Tambah-tambah Tuan di-Pertua, kita ada macam-macam aplikasi Waze. Dia bagi tahu perangkap had laju di hadapan kita pun slow. Sebab kita bukan sengaja nak langgar had laju yang ditetapkan di lebuh raya. Contoh orang Johor yang banyak guna lebuh raya. Saya pun heran dekat nak pilihan raya di Johor ni dinaikkan saman. Orang Johor kalau nak saman 500, undilah Pakatan Harapan. Maksudnya kerajaan sudah tahu apa yang berkesan. Perluaskan awas ini, tambah kamera pengakuasaan.